Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel saya. Okey, lama dah saya tak buat video, sebab ada sedikit kekangan. So, hari ni ingat nak buat sikit kerja, duk tengok ramai orang duk buat cuci filter minyak line ke DVVT dengan DVVT. Hari ni kita try lah, tengok buka cuci senang ke tak. So saya dah standby barang, beli enjin degreaser dekat DIY je, tisu. So Allen key saiz ni saiz 8. Okey, kita try buka, tengok apa cerita, tengok orang duk up kotor juga dia punya filter dekat situ. Okey, jom. Okey, dia kalau ikut duduk tepi je ni. Okey, nampak. Kita ni satu arah dengan ni, termasuk jumpa terus dia ni. Cuma tak tahulah ketat dia ni kita boleh buka cara macam ni ataupun pusingkan Allen key macam ni, sebab tempat dia sempit. Ada orang dia buka intake. Saya rasa sebab tengok ada orang buka tak payah buka intake, rasa saya boleh kot. Kita cuba kita tengok. Agak jenuh juga Okey. Nampak dia lagi duduk elok. Jangan salah duduk nanti. Tak pasal dia loose air mata bang. Oi, ketatnya. Sekejap, kita cari paip. Okey, saya try buka dia dah boleh. So, skru dia dah boleh buka. Cuma nanti nak mikir macam mana nak keluarkan dia punya filter tu. Sebab dia kat dalam. Ni pun tak tahu akan minyak keluar ke tak. Okey, tudung dia dah kita buka. Okey. Kita inspect. Tengok. Dia tahan juga. Kotor tu ada. Sebab saya pakai enjin half cut. So chance untuk kotor tu rasa memang ada lah. Dan kita buka tengok filter pula. Nampak filter dia jatuh bawah.